Buka buku sains komputer matrik SEM 2 pasal programming. Benda programming tu apa benda, macam mana nak faham? Apa tak faham lah. Tenang, analogi kan ada. Jom. Jadi pertama kita tengok apa tu programming language. Analogi dulu. Bayangkan komputer tu robot. Komputer ni biasa kita guna nak cari maklumat dekat Google. Dan untuk cari maklumat tu kita type, contohnya cara-cara bernafas. Komputer tak boleh baca bahasa kita, cara-cara bernafas. Dia kena guna bahasa dia. Kan saya kata tadi, ibaratkan komputer tu robot. Robot ni dia tak faham bahasa kita, bahasa manusia, macam bahasa Melayu, English, India ataupun Cina. Robot dia cuma faham bahasa robot. Kalau kita nak buat robot sesuatu, kita mesti cakap dalam bahasa robot faham. Dan untuk bercakap dalam bahasa yang robot faham tu, dia dipanggil programming language. Macam subtopik tadi, topik mula-mula tadi, programming language. Ataupun bahasa lain dia dalam bahasa Melayu, bahasa pengatur caraan. Macam kita ada bahasa Melayu, English, Cina, India. Robot dia ada bahasa dia yang tersendiri. Untuk robot dia ada dua jenis programming language. Robot ada dua jenis bahasa. Pertama, low level language, dan juga satu lagi high level language. Mana pula tu? Low level language, translate ke bahasa Melayu dulu, bahasa di tahap yang rendah, bahasa yang robot faham, iaitu dia hanya faham binary number, 0 dan 1. Contohnya, saya ni sebuah robot, saya nak bagi dia jalan depan. Saya tak boleh kata robot jalan depan, dia tak akan jalan sebab dia tak faham. Saya kena convertkan dulu kepada bahasa low level language yang bahasa dia faham. 0101, syuk dia gerak. Tu bahasa dia boleh faham. Kalau katakanlah nak gostang, bila nak gostang, saya kata gostang, dia tak akan faham. Saya kena convert, kena set kepada bahasa dia faham, iaitu 1010, syuk. Tu bahasa dia faham. Dan untuk low level language ni, robot suka sebab bahasa dia memang suka. Tapi manusia pula pening. Untuk low level language. Kedua, jenis bahasa robot yang kedua, high level language, iaitu bahasa manusia. Kita guna bahasa orang putih, bahasa English. Contohnya, kita kata robot berjalan, move forward, dia akan berjalan. Macam mana pula ni bila kita bahasa Melayu, kita cakap dalam bahasa orang putih, dia terus berjalan. Tapi tadi kat low level language kita cakap move forward, dia tak bergerak. Sebab dekat high level language ni ada translator yang membuatkan dia faham bahasa kita. Contohnya kita kata, robot please move forward. Ada translator akan convert kepada bahasa dia. Contohnya 1010, syuk, dia translate sendiri. Robot please move backward, syuk, ada translator yang membuatkan dia faham bahasa kita. Contohnya 0101. Kalau tak di low level language, kita kena cakap, kita kena set 1010 baru gerak. Tapi untuk high level language, kita cakap bahasa orang putih, dia faham terus dengan adanya bantuan translator. Gitu. Jadi boleh tengok dekat sini perbezaan dia. Kalau low level language, robot faham, kita susah tak faham, kita susah nak faham. Dan untuk low level language guna binary number, dan dia punya arahan direct terus, laju. Manakala untuk high level language, Allahumma salli ala Muhammad, robot kena translate dulu dalam bahasa kita supaya kita senang faham. Dan guna English macam biasa, mudah untuk kita faham dan agak sukar sikit untuk robot faham. Gitu. Jadi secara ringkasnya, secara rangkumannya, programming language tu bahasa untuk kita bagi arahan kepada robot tu ataupun kepada komputer untuk kita type apa-apa. Dan bahasa robot dia ada dua jenis bahasa, iaitu low level language dengan high level language. Low level language, ingat, robot faham, manusia pening. High level language, manusia faham, robot pula pening. Gitu. Noktah.